Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya, dengan taufik dan hidayahnya, dapatlah kita sama-sama berkumpul di dalam majlis ini. Moga-moga kita mendapat keberkatan. Tambah-tambah lagi, kita sekarang ini berada di dalam bulan apa dah? Sekarang ini kita sudah berada di dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sekarang ini bukan ni. Dah. Bulan Sya'ban ni Nabi kata apa? Bila sahaja masuk bulan Rejab, bulan Rejab kan? Tahu bulan Rejab? Bila sahaja masuk bulan Rejab, Nabi berdoa. Nabi berdoa. Doa apa? Allahumma barik lana bima razaqtana. Bukan salah. Doa orang makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa Nabi berdoa? Kerana bulan Rajab ini Nabi kata Syahrullah, bulan Allah Ta'ala. Wa Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu adalah bulan aku, kata Nabi. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umat aku. Kenapa Nabi royak lagu itu? Kerana pada bulan Rejab ini Allah Ta'ala gandakan pahalanya 70 kali ganda. Awak buat satu amalan, Allah Ta'ala akan gandakan pahala 70 kali ganda. Banyak pada kau sini 70 ni. Banyak. Dan dalam bulan Rejab juga ada satu peristiwa. Peristiwa apa? Yang berlaku pada malam 27 Rejab. 27 Rejab, pada hari Isnin, malam 20 Rejab, sebelum 1 tahun Nabi berhijrah ke Madinah, berlakunya satu peristiwa yang dinamakan Isra dan Mi'raj. Nah, apa makna Isra? Isra, perjalanan Nabi minal Masjidil Haram, daripada Masjidil Haram ke Kuala Lumpur. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di manakah terletak Masjidil Aqsa? Di Palestin.
Palestin. Dah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam matinya isteri yang tercinta Khadijah, matinya bapa saudaranya Abi Talib, dua orang ini lah yang sentiasa menolong dia, yang sentiasa membantu dia. Mati dua orang ini, maka sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana sedihnya Nabi, maka turunnya Jibril berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, insya-Allah malam ini saya akan membawa kamu." Ya, supaya kita dalam keadaan yang sedih, tiba-tiba yang mari jumpa kita. Awak, saya nak bawa awak pergi Melancong. Suka ada. Orang sedih pun rasa suka sikit. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedih kematian isterinya, dalam keadaan sedih mati bapa saudaranya, maka Jibril alaihi salam dia mari jumpa Nabi dan dia bagi tahu bahawa pada malam ini aku akan membawa kamu berjalan. Jadi pada malam tu tiba-tiba Nabi baru nak tidur. Ulama kata lebih kurang pukul berapa? 11 malam, 12 malam. Tiba-tiba Nabi dia tengah baring molek, tiba-tiba terbuka. Buka apa? Bumbung Nabi buka. Maka turunlah 3 malaikat. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga ada seorang lagi malaikat. Bila turun, pegang Nabi, ajak keluar. Keluar bawa Nabi. Bila keluar bawa Nabi, dikatakan dekat dengan telaga Zamzam. Maka diletakkan di kelubah Nabi, di kelubah Nabi hidup. Jibril pun mengarahkan malaikat Mikail. Malaikat Mikail supaya belah dada Nabi. Belah. Kita kalau nak belah dada kita, takut pada? Takut pada? Tak takut? Kita tak takut. Apa? Kalau lah dia nak belah, waktu berpisah panjang ni nak belah, takut. Ni dia belah kan apa? Hanya dia tanya, takut pada? Takut pada? Dia letakkan Nabi lalu belah dada Nabi. Biasanya ada cerita dah. Lah nama Nabi, lalu malaikat Jibril mengarahkan supaya membawa 3 bekas air Zamzam, lalu basuh jantung Nabi dan keluarkan jantung Nabi itu. Selepas itu dituangkan dapat ilmu, hikmah dan amal dan Islam. Baik. Selepas itu jahit dah. Dia jahit dada Nabi dan diukirkan, diberikan Nabi Khatimun Nubuwah. Apa makna Khatimun Nubuwah? Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Baik. Bila selesai daripada tadi, maka Jibril pun membawa apa? Seekor
Bila sebut seekor, apa dia? Dah. Jibril membawa seekor burak. Burak ni, apa burak? Burak ni ialah satu binatang yang terdapat di dalam syurga. Dah, burak. Jadi burak ni hebat tak hebat dia? Satu langkah. Selangkah dah. Dia langkah gini. Satu langkah. Jauh mana? Kalau saya ni langkah ni dah. Jadi burak ni satu langkah dia dah sepemandangan mata. Jika mata kita ni kita tengok mana? Kalau sampai sana tu baru satu langkah dia sahaja. Baru satu langkah. Jadi cepat ke lambat? Cepat ke lambat? Lambat? Cepatlah. Satu langkah sepemandangan mata. Baik. Bila burak ni Jibril bawa burak, letak depan Nabi, lalu Jibril berkata, wahai Muhammad, naiklah burak ini. Bila Nabi nak naik, bila Nabi nak naik, lagu mana? Kita kebarak burak ni, kuda lah. Kalau kita nak naik, lagu mana nak naik? Kalau kuda nak berdiri, kita nak buka tak? Baik, burak ni, bila Nabi nak naik, dia tak bagi, dia lepas. Kenapa? Kerana burak ini binatang yang ada di dalam syurga. Bukan main-main yang boleh naik. Orang-orang yang tertentu sahaja yang boleh naik. Bila Nabi SAW nak naik burak tak saya bagi. Seolah dia lepas tak bagi. Lalu Jibril pun berkata, wahai burak, kamu tahu ke? Tidak adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah orang ini, iaitu Nabi Muhammad SAW. Bila lagu tu barulah burak pun duduk. Dah. Sebab apa? Sebab burak ni masa dalam syurga ni, bila dia dapat tahu bahawa ada seorang makhluk iaitu kekasih Allah Ta'ala yang bernama Muhammad, maka ada seekor burak ni, bila dia dapat tahu bahawa ada seorang yang mulia di sisi Allah yang bernama Muhammad, lalu dia pun rasa, Allahu Akbar, aku nak jumpa dia kekasih Allah Ta'ala ini. Aku nak dia naik atas kaki aku. Oleh kerana dia dapat tahu, dia pun merindui, sehingga kan makan pun tak lalu, moyok yang duduk. Kenapa? Kerana rindunya Muhammad. Baik. Bila Jibril masuk ke dalam syurga, burak ni banyak. Dia pun panggil siapa burak. Dia kata, wahai burak, sesungguhnya pada hari ini aku nak pilih di kalangan kamu. Aku nak bawa ke dunia untuk membawa seseorang. Maka ketika tu banyak burak. Bila Jibril ayat lagu tu, burak pun macam-macam kuda kehebatan. Burak ni buat lagu tu, buat lagu ni. Ada seekor burak ni, bukan dia ni terlalu rindu ke Nabi. Jiwa dia ni orang panggil apa? Bila kita terlalu rindu ke orang, nampak letih, nampak royak. Baik, bila lagu tu
Dia pun dalam hati dia berkata, kalau buat pemilihan lagu ni, tentulah aku ni tidak dapat. Oleh kerana tu tiba-tiba dalam banyak-banyak pura, malaikat Jibril pilih mana? Pilih tadi, lemah sekali. Bila dia pilih, dia merasa gembira. Kenapa? Kerana walaupun dia dalam keadaan lagu ni, tetap juga malaikat Jibril pilih dia. Mungkin kerana makbul doa dia. Bila dia dapat tahu bahawa ada makhluk kekasih Allah Ta'ala yang bernama Muhammad, dia minta semua dalam hati dia, biarlah dia ini dapat berjumpa dan dapat berkhidmat kepada Nabi SAW. Baik, ringkas cerita. Bila Nabi dapat raih doa, di sebelah kanan dia tu malaikat Jibril, di sebelah kiri malaikat Israfil. Berjalan, maka tiba-tiba berjumpa satu kebun tamak. Lalu singgah di kebun tamak itu dan sembahyang 2 rakaat. Selepas selesai daripada sembahyang tadi, malaikat Jibril bertanya, wahai Muhammad, kamu tahu ke di manakah tempat yang kita berhenti tadi? Nabi kata dia tahu. Itulah dia Tayyibah. Apa dia Tayyibah? Iaitu Madinah. Madinah ini ialah tempat yang mana kamu akan berhijrah dan akan datang. Maka naik lagi Nabi di atas pura, berjalan lagi dan turun satu tempat dan bersembahyang 2 rakaat. Itulah tempat apa? Jibril tanya, wahai Muhammad, kamu tahu ke tak apakah tempat itu? Tempat itu ialah Madian. Apa Madian? Iaitu tempat Nabi Musa bercakap dengan Allah Ta'ala. Dan berjalan lagi, maka sehingga satu tempat dan bersembahyang. Maka selepas itu malaikat Jibril tanya lagi, wahai Muhammad, kamu tahu ke tempat apa ini? Maka Nabi kata tahu, inilah Baitul Lahmi, tempat dilahirkan Nabi Isa alaihissalam. Maka berjalan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjalan, tiba-tiba ada satu lembaga. Lembaga yang bila sahaja dia nampak Nabi, dia terus nampak Nabi. Lembaga ini sambil dia bawa apa? Dia bawa karung api. Obor-obor dah. Apa ni? Obor dah. Karung api. Sahabatnya ni ialah Jin April. Jin April. Awak tahu dah kan, Jin April semasa Nabi Allah Sulaiman. Hebat dia. Jadi saksi kita dah Jin April. Dan berjalan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jin ada diambil Nabi. Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, aku akan ajarkan kepada kamu satu doa. Dan sekiranya kamu baca doa ini, nescaya jatuh tersungkurnya jin Jibril. Bila malaikat Jibril ajar doa tadi dan Nabi pun baca doa tadi, maka rupanya tersungkurnya jin Jibril. Baik. Selepas itu Nabi SAW berjalan lagi. Berjalan, maka dia melihat seorang perempuan tua orang tua ini. Walaupun perempuan yang tua, tapi kali dia selok dengan dia penuh dengan emas. Dengan emas. Dia bertanya, ya Muhammad, unzurni as'aluka.
Wahai Muhammad, tunggu dulu, aku nak bertanya sesuatu kepada kamu. Bila perempuan tua tak dipanggil, Nabi pun cara kata, Nabi tidak menghiraukan. Lalu malaikat Jibril pun bertanya, wahai Rasulullah, kamu tahu tak siapakah perempuan itu? Dia kata, tak tahu. Dah, maka itu ialah dunia. Dunia ni sekarang ini sudah tua dah. Artinya kita tidak lama dah akan berakhirnya dunia ini. Seolah-olah kita sekarang duduk di penghujung. Dah, sekarang ini kita juga berada di penghujung. Artinya hampir dah dengan kiamat. Dah, jadi dia panggil. Ada jumpa lagi orang tua dia kanan. Dia panggil Nabi tercara. Lalu Jibril pun tanya, siapa dia tu? Itulah suara siapa? Nasrani. Dah, panggil lagi sebelah kiri. Dah, lepas tu malaikat Jibril kata, hei, siapa dia tu? Muhammad. Nabi Muhammad kata tak tahu. Maka itulah Yahudi macam-macam. Nah, kalau nak malaikat Jibril kata, wahai Muhammad, kalaulah kamu tunggu dan berbuat ataupun ikut apa yang dia panggil, nescaya ramailah umat kamu akan mengikut Yahudi dan Nasrani. Baik, setelah itu berjalan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalan Nabi melihat satu kumpulan manusia. Lagu mana? Dia ni tanam pokok. Dia tanam pokok ni terus naik dan terus dah keluar buah. Ibaratnya kalau kita tanam padi, tanam saja, naik, tubik buah dan boleh keteskan. Tubik buah boleh ambil lalu, tanam besar, tubik buah ambil, tanam besar, tubik buah ambil. Jadi Nabi bertanya, wahai Jibril, buah mana lagu ni? Lalu Jibril kata, wahai Muhammad, inilah orang yang berjuang fi sabilillah. Orang yang berjuang fi sabilillah. Apa makna orang yang berjuang fi sabilillah? Orang yang pergi berperang. Kerana apa? Kerana untuk meninggikan agama Islam. Jadi ulama berpendapat, sekarang ni kita pegang ke? Pegang kan? Jadi ada lagi fisabilillah. Salah satu fisabilillah juga orang yang belajar ilmu agama. Jadi awak dipanggil sekolah. Maka awak sekolah belajar. Nah, awak belajar ni banyak ilmu. Ada ilmu fardu ain, ada ilmu fardu kifayah. Jadi awak yang belajar ilmu fardu ain ini termasuk juga apa? Ialah orang yang berjuang fi sabilillah. Jadi awak ni duduk dalam majlis ilmu, duduk sekolah belajar, banyaknya pahala. Ibaratnya seperti tanam pokok, telur besar, tubik buah, boleh ambil selalu, boleh makan selalu, boleh guna selalu. Maka berjalan lagi Nabi SAW. Bila berjalan, nampak satu kumpulan manusia. Lagu mana? Kumpulan manusia ini pelik ke pelik dia? Dia ambil batu, dia kata
sehingga kepala itu pecah. Lagi terpecah, lagi masuk kepala dalam batu. Bila pecah, takut balik. Atuk pula. Lalu Jibril kata, ya Rasulullah, kamu tahu ke tak siapakah golongan ini? Nabi kata tak tahu. Lalu malaikat Jibril pun berkata, ya Rasulullah, kamu tahu ke tak siapa golongan ini? Golongan ini adalah mereka yang susah untuk sujud kepada Allah. Artinya mereka yang susah untuk sembahyang di waktu. Dah. Kalau kita itu tak tanya lagi dah. Tadi sebelum awak mari sekolah ada satu sembahyang yang wajib kita sembahyang. Sembahyang apa? Tahu subuh sembahyang tetap. Alhamdulillah. Kalau dia tak sembahyang, artinya dia termasuk dengan golongan yang ambil batu atuk kepala dia sehingga pecah keluar otak. Takut balik atuk pula. Itu orang yang susah untuk sembah. Tapi kalau awak sembahyang, alhamdulillah. Dah. Tapi setengah ulama kata dia sembahyang, tapi kat sembahyang pun lagi tu je. Dah. Bila dengar kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berpuluh tak tiba lepas sembahyang. Dah. Dia rasa apa? Bila sahaja dengar azan, dia rasa budak hati nak sembahyang. Allah, sanggup baru lepas sembahyang. Dah. Begitu juga kalau kita sembahyang pun, contoh kan Zuhur ni pukul berapa? 1.25. Asal pukul 4.40 contoh. Dia sembahyang bila? Pukul 4.35 baru sembahyang Zuhur. Dekat-dekat habis waktu. Nak masuk waktu tahrim dah. Tak. Maknanya orang yang malas, yang susah untuk sembahyang. Dah. Maka berjalan lagi Nabi, berjalan-jalan, tiba-tiba Nabi lalu satu kubur. Bila lalu di kubur itu, bau yang harum. Siapa dia biasa lalu kubur? Awak biasa lalu kubur. Jatuh. Awak lalu, bau tak harum. Apa yang kata kita? Siapa dia memulai dekat kubur? Orang dekat kubur dah. Betul kau bau harum di kubur? Benar sekali. Okey, jatuh. Kalau yang dulu kata, kalau mana-mana bulan menyambar. Tahu bulan menyambar? Bulan menyambar. Lalu kubur bau sedap. Dia kata hati-hati lah. Tiba-tiba ada yang di belakang. Kalau dia seorangan, tiba-tiba berdua. Kalau dia berdua, tiba-tiba bertiga. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik bola, berjalan-jalan, dan tiba-tiba terjumpa satu kubur dengan bau harumnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Jibril, "Hai Jibril, peliklah kubur siapa atau sedap ni?" Jibril pun kata, "Ya Rasulullah, inilah kubur Masyitah." Tahu Masyitah? Siapa dia Masyitah itu? Masyitah
ialah tukang sisir rambut anak Fir'aun. Tukang sisir rambut, dia je sisir rambut anak Fir'aun. Lepas tu bapa yang kumpul dia jadi bau sedap kerana dia dan keluarganya dibunuh oleh Fir'aun. Kenapa Fir'aun bunuh? Kerana dia beriman kepada Allah Ta'ala. Masyitah ni, dia ni latah. Tahu orang latah? Orang latah, tahu orang latah? Orang latah ni kan dia kek juga. Dia kek juga lah. Kalau dia keju, dia sebut macam-macam. Dia akan ngajuk orang. Dia akan ngajuk orang. Ustaz pun dah ingat dah, ada kampung ustaz dulu. Ada seorang ni, orang tua ni latah. Nama dia Momok. Nama dia Momok. Dia latah. Tahu orang latah kan? Dia latah. Kalau dia keju sikit rambut, dia akan ngajuk kita. Momok ni, dia pergi kerja dengan orang kita. Lalu dia kasi kita Momok. Momok dia ni orang kita. Pagi-pagi turun dan orang kita. Baik, lepas orang kita, dia pun balik. Balik juga nana kasi. Sambil-sambil balik tu, kita nak orang kita nak sambil-sambil balik tu, dia tengok macam-macam kita. Ada busuk tereng, busuk tereng. Ada busuk sungai, busuk sungai. Balik rumah, nak nasi, tengok kek ni ada bogey. Lepas tu, nak makan nasi. Jadi undai dia putih tadi, dia makan nasi dan hijau kudu. Bila nasi kudu tadi, tengok kudu habis dia kata, Allah dah nak pukul lapar. Nak makan nasi ada dah. Tengok mulai selego dia makan. Nak ambil wudu, tengok wudu habis dengar rumah panggil dah. Maka dia pun kata berapa baru ambil duit, undang di kedai nak beli wudu. Bila undang di kedai, siapa kedai tu beli wudu. Dia pun ingat, dia lajuk dah aku ni dah, butuh habis semua. Lalu dia pun beli sedozing lalu. Tahu sedozing? 12 botol. Dia lagi ambil wudu ni, hari tu beli banyak lagi. Bila dia beli sedozing tadi, buat balik dia. Buat balik-balik, dia unggar-unggar, keju kau bewok. Keju. Bukan bewok, keju kau bokor. Tahu bokor? Tahu bokor? Tak mana bokor? Bokor ni anggur semua dah. Bila dia keju, keju kau bokor, dia datang. Kau keju. Bila keju, nak kau? Bokor tu anggur, dia panggil kudu semua. Datang kan? Nak lagi, anggur lagi, kita bokor. Cuma tiba-tiba baru khabar sedozing apa? Allah pernah dia dia ada lagi. Baik masyitah ni dia datang ke pula. Bila dia benar-benar sisir rambut anak Fir'aun, si kokok sisir, jatuh sisir. Bila jatuh sisir, dia pun latah dia kata apa? Bismillah, celaka Fir'aun. Bila lagu tu, anak dia tadi pun sisir. Jatuh sisir. Bila jatuh sisir, keju latah. Bismillah, celaka Fir'aun. Anak dia pun dengar, Moci kata bismillah dengan nama Allah. Celaka Fir'aun kaya hamba. Bapa yang Moci kata celaka Fir'aun, celaka ya hamba. Kerana ayat tabut itu adalah sesat. Bapa sesat sebab yang ngaku dia Tuhan, ana rabbukumul a'la.
Fir'aun dia mengaku dia ni Tuhan. Sehingga setan sendiri kejut. Fir'aun ni hebat. Aku derhaka pada Tuhan pun tak mengaku aku ni Tuhan. Tapi dia Fir'aun ni mengaku dia Tuhan. Maka masih tak beroyak. Dah, ayah kamu bukan Tuhan. Dalam dia kata, moci, ayah hamba Tuhan. Siapa Tuhan moci? Tuhan aku ialah Allah. Bukan sahaja Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan ayah kamu, Tuhan seluruh alam. Baik, bila dia royak aku tu, anak dia berkata, moci, hamba royak ayah hamba, okay? Moci kata bahawa ada Tuhan selain ayah hamba. Masih tak jawabannya. Kira ya. Kira ya. Lalu ada dia tadi dijumpai dengan Fir'aun. Wahai ayah, moci masih kata ada Tuhan selain ayah. Lalu Fir'aun kata, ya Allah, wahai tentera, pergi jumpa Masyita, tangkap dia, bawa depan aku. Maka askar dia panggil dia ambil Masyita, bawa depan dia. Lalu Fir'aun tanya, wahai Masyita, betul ke apa yang dikatakan oleh aku bahawa ada Tuhan lain selain pada aku? Lalu Masyita pun menjawab, wahai tuanku Fir'aun, bahawa Tuhanku ini bukan Tuhan. Tuhan sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bukan sahaja Tuhan aku, Tuhan seluruh alam. Lalu Fir'aun kata, wahai Masyita, tarik balik perkataan kamu. Kalau kamu tidak tarik balik, aku akan bunuh kamu dan keluarga kamu. Lepas tu Masyita dari mana aku? Aku dia tarik balik kau. Tarik balik kata. Sampai nak tarik balik bunuh. Qulil haq walau kana murran. Beritahulah, royaklah ke mana-mana pun tentang kebenaran, walaupun kebenaran itu pahit bagi kamu. Baik. Bila lagu tu Masyita pun jawab, wahai tuanku, ke mana-mana pun aku tak kata balik-balik, kerana ini adalah kebenaran. Oleh kerana itu Fir'aun pun kata, wahai Masyita, oleh kerana kamu tidak tarik balik, kamu tidak mengaku aku ni Tuhan kamu, maka aku akan bunuh kamu dan keluarga kamu. Masyita ni ada dua orang. Anak besar, anak kecil. Orang kecil tu, dia tengah wipet lagi, disusu lagi, dia tengah akan luka lagi. Maka ketika itu Fir'aun pun dia ambil satu kawah yang besar. Dia beringat api bawah, buka minyak berlegak. Lalu dia pun panggil Masyita dan keluarga dia letak atas. Fir'aun pun tanya mula-mula suami dia, wahai kamu suami Masyita, kamu mengaku pada aku ni Tuhan kamu? Dah, Tuhan kami ialah Allah. Kamu ni bukan Tuhan, bahkan Allah itu Tuhan kamu juga. Bila lagu tu dia pun masukkan suami dia dalam kawah yang juga, mati dia. Yang kedua, anak sulung dia pula. Lagu mana? Mengaku juga dah, Tuhan kami ialah Allah. Boh dalam kawah juga. Boh. Sakit tak sakit? Sakit. Tapi tetap juga dengan pendirian, dengan akidah yang sebenar. Tuju dia. Maka ketika itu sampai giliran Masyita. Sebelum dia terjun itu, Fir'aun pun tanya, wahai Masyita, apakah permintaan kamu yang terakhir sebelum kamu ni aku bunuh?
Bapa yang awal yang itu. Sebab dia kata wahai masyarakat, muni hijau aku lama dah. Muni berkhidmat aku lama dah. Banyak dah jasa-jasa kamu kepada aku. Oleh kerana itu, aku nak apakah permintaan kamu yang terakhir, aku akan tunaikan. Masyarakat jawab apa? Wahai tuanku, permintaan aku yang terakhir ialah sekiranya kami semua mati, kuburkanlah kami dengan satu kubur. Itu permintaan dia. Baik, bila sampai giliran masyarakat nak terjun ke dalam kawah yang tengah legak, seorang ibu yang ada anak yang kecil, dia bagi mikir untuk Allah Akbar. Aku tak apalah besar ni anak aku ni tengah menyusu. Seorang ibu rasanya sianya kan aku teksel lah, kecil-kecil mati mati pula dalam puluk pula duduk dalam puluk yang panjang. Mari perasaan lagu seorang ibu kepada anak. Dia mari lagu tu tiba-tiba apa? Pulang. Tiba-tiba mendengar suara, wahai ibuku, teruskanlah kerana kita ini berada di dalam kebenaran. Tiba-tiba anak kecil tadi boleh kecil. Boleh kecil. Kecil apa? Teruskanlah ibuku. Bila lalu tu yakin kejulah masyarakat. Jangan kecil ni dah boleh kecil. Sebab itulah ada 10 anak-anak bayi yang boleh bercakap semasa kecil. Baik. Maka mereka kita lah berjalan lagi Nabi SAW macam-macam yang tengok dah. Ada satu golongan dia tengok tu apa? Kuku banyak, cegah muka, cegah dada, darah beleceh, cegah pula. Lalu tanya, ya Rasulullah, tahu pada golongan apa tu? Tak tahu. Dia kata, itulah orang yang suka mengumpat. Tahu tak apa mana mengumpat? Tahu tak apa mana mengumpat? Awak biasa mengumpat kan? Biasa kena mengumpat? Mengumpat ni kali dah. Mengumpat ni kali dah. Gambar kali kita mengumpat dah. Dah. Sebab dalam Islam memang 2 kali Nabi tengok. Masa berjalan yang kedua, ketika di langit yang ke-7. Bila di langit ke-7 Nabi melawat neraka, Nabi tengok ada satu golongan yang pakai bangkai busu. Itu juga ialah orang yang mengumpat. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj 2 kali Nabi tengok seksaan orang yang mengumpat. Dia tanya Jibril, hai Jibril, siapa golongan ini? Iaitu golongan, iaitu umat Tuhan hamba yang suka mengumpat. Apa makna mengumpat? Zikruka akhaka bima yakrah. Dia cerita, dia banyak cerita kepada kawan dia, saudara dia. Dia cerita dah. Dia cerita ikut apa-apa keburukan saudara dia. Yang mana kalau saudara dia benar tu, dia malu. Lepas tu ulama tafsir dah. Mengumpat ni bukan saya kecil mulut. Contoh dah dah. Kalau saya minta tu gemuk, kita kata, buci pagi dah. Buci dia pagi. Mengumpat juga kalau tu. Kalau saya dia kecil gagak, dia pun kecil gagak. Mengumpat juga kalau tu. Kalau saya dia tak ada rambut, dia kata, kepala motor
kita ni. Lupa juga. Aduh. Dia tidak kata banyak saja buat kaya pun lupa juga. Tengok dia jalan kecoh, kita buat jalan kecoh. Lupa juga. Dosa dia apa? Itu tadi. Sebab itulah Nabi berkata, iyyakum wal ghibah. Jaga-jagalah kamu daripada mengumpat dan mendengar mengumpat. Sebab apa? Al-qailu syarikus sami. Orang yang berkata pasti dosa dia dengan orang yang mendengar. Dia kita mengumpat orang, kita dengar. Dia boleh faham dosa 100, kita pun 100. Kau balik takut lagi. Nabi kata atadruna minal muflis. Nabi kata wahai sahabatku, tahu ke orang muflis? Qalu al-muflisu fina ma la dirhama wa la mata. Sahabat kata, ya Rasulullah, Allah tahu ke orang muflis ni man la dirhama, orang yang tak ada wa la mata, orang yang tak ada harta benda. Nabi kata al-muflisu min ummati fi yaumil qiyamah man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang muflis di kalangan kami dan umat kami ni pada hari kiamat ialah mereka yang datang bisolatin dengan pahala semaya yang banyak. Dia ni semaya tak tinggal, dia ni semaya sunat tak tinggal, banyak pahala semaya. Wasiyamin, banyak pahala puasa. Wazakatin, banyak pahala sedekah. Kau dah kira tak? Kalau dia minta rumah dia lah kembali banyak. Tiba-tiba di samping itu juga masa dunia ni jaga orang, ngumpat orang, ambil bagi orang, kena orang. Maka di akhirat nanti pahala yang banyak dia bawa tu dia akan kena bagi ke orang. Baik, dia kena bagi apa? Kepada orang yang dia ngumpat. Fa'in puniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma'alaihi ukhidha min khataya. Bila api ke pahala dia bagi kau api dia tiba-tiba orang bagi tutup lagi. Mu tak boleh masuk syurga lagi. Apa? Kerana masa dunia dulu mengumpat aku. Aku dah bayar pahala api ke, maka kena ambil dosa yang tak dimiliki dia. Itu tak bahaya. Sebab tu dah Sufyan As-Sauri, ulama tasawuf, bila ada yang mengumpat dia, ada yang royak, itu guru, ada yang mengumpat ke guru, dia pun royak kepada nama dia. Wahai nama itu, pergi jumpa orang mengumpat lagi, bawa dia mari sini. Anak murid dia punggah, pergi orang mengumpat pada guru dia tadi. Dia kata, ada yang mengumpat sangat ke guru aku. Guru aku bagi fikirmu, bawa dekat dia. Pandai kena kamu. Bila dia bawa, buat mari ke Sufyan As-Sauri. Sufyan As-Sauri kata apa? Anak murid dia kata, tengok dah. Ada dah, kita nampak dah. Kena dah. Baik, kena dah. Pada lagi mana agak bila sampai ke guru dia pegang dia tadi. Terima kasih kerana mengumpat kamu. Ambil duit 20,000. Bapa, kerana kamu sudah membagi pahala kamu kepada aku. Terima kasih. Kalau kata kita ni terima kasih sebab kamu pahala kita, pahala dia tak mungkin. Okey, kita boleh memberi kepada dia. Allah sebab baik, upgradekan kita ni. Baik, kita masih
Dan kemudiannya Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat penting. Kerana di dalam peristiwa inilah difardukan sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu. Jadi kita benar jangan tinggalkan sembahyang. Jangan tinggalkan sembahyang. Tambah lagi sembahyang 5 waktu. Dan sekarang ini kita sudah masuk bulan Sya'ban, bulan yang mulia, yang digandakan banyak pahala. Rajin-rajinlah buat amal ibadah, sembahyang berjemaah. InsyaAllah kita akan selamat. Jangan kita menyesal seperti ada sahabat Nabi yang bernama Sya'ban. Saya dengar kata sahabat Nabi yang nama Sya'ban. Sahabat Nabi Sya'ban ni, dia ni bila Nabi sembahyang dia ke belakang Nabi semua. Sembahyang semua. Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, belakang Nabi semua. Pada satu hari, pada waktu subuh, Nabi sembahyang, sudah sembahyang, tengok Sya'ban tak ada. Lalu dia pun pelik. Peliklah Sya'ban tak ada. Sya'ban ni tak. Sahabat aku yang tak pernah tinggal sembahyang semua. Tiba-tiba ni tak ada. Pelik ni Sya'ban apa tak ada hari ni. Tak. Lalu Nabi pun kata, bagaimana bila sudah sembahyang subuh tadi, dia pun royak kepada sahabat dia, ginilah kita awak lagi dia apa tiba-tiba temari. Tak. Maka dia pun dengan sahabat yang kami pergi rumah Sya'ban. Allah jauh rumah Sya'ban dia. Jauh-jauh pun boleh mari semua. Boleh mari sembahyang rumah semua. Lalu dia pun bila sahabat rumah Sya'ban, dia pun begitu. Assalamualaikum. Tiba-tiba buka pintu tu, keluarlah Sya'ban. Isteri dia tengok kejut. Rasulullah lagi. Allah Rasulullah wujudlah memari. Apa? Amun royak wajana suami apa Sya'ban meninggal dia. Nak royak bagus Sya'ban. Dia tak pergi sembahyang jemaah tu, dia meninggal. Betul. Lalu isteri dia kata, ya Rasulullah, cuma ginilah Rasulullah, aku dipelak sikit lah. Masa dia nak meninggal tadi, dia sebut 3 patah perkataan. Apa dia? Yang pertama, baik. Apa makna baik? Jauh. Yang kedua, jami, semua. Yang ketiga, baru, jadi. Dia sebut apa? Yang pertama dia sebut apa? Jauh. Yang kedua, semua. Yang ketiga, baru, jadi. Pelik. Lepas tu mati. Oh, pelik tau. Pelik ada. Orang yang mati dah nazak. Ngak dah. Dia sebut apa? Jauh. Dia sebut lagi apa? Apa? Semua. Dan sebut baru. Lalu isteri dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa suamiku tak mati itu? Dia sebut perkataan itu. Kenapa? Okey, semulalah sebut perkataan. Wah, baik-baik.